So step yang pertama, bila kita nak buat latihan ni, so pergerakan yang pertama ialah biasanya kita akan sengatkan sikit cawan kita, sekitar 45 degree Celsius lebih kurang. So dia sengat as much as possible, sebenarnya lagi bagus. Kenapa? Sebab kita nak pastikan kita punya muncung pitcher ni nanti akan berada rapat di permukaan air. Sebagai latihan yang pertama, sebenarnya apa yang kita boleh biasakan diri kita ialah kita ambil je air kosong, okey. Air kosong masuk dalam pitcher ni, and kita letak cawan ni di tapak tangan kita, lepas tu kita boleh tuang. Dia punya jarak dia ni sebenarnya dia tak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. So yang pertama kita memang kena biasakan dengan dia punya kelajuan, speed, iaitu berapa laju susu ni keluar daripada pitcher, sebab yang itulah akan menentukan dia punya force dia untuk memastikan dia punya latihan tu besar ataupun kecil. So kalau kita tuang perlahan sangat, dia akan jadi kecil. Kalau kita tuang laju sangat, dia punya latihan tu akan besar, terlalu besar, dan dia akan penuh satu cawan. So kita biasanya boleh start dengan perlahan. Kita start perlahan, bila dah separuh penuh, kita lajukan lagi sikit, dan kita boleh stop. So tu step yang pertama untuk kita biasakan dengan dia punya kelajuan.